21 Mei 2014, ketibaan 2 ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa panda gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku MM2H yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.